sesi pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak yang join sesi malam ni. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan specifically masuk mungkin daripada grup daripada Facebook saya, Facebook EduSpace. Baru ada nampak iklan untuk masuk ke grup WhatsApp. Jadi insya-Allah grup WhatsApp tu saya punya nawaitu macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan beranggap WhatsApp tu dah guna untuk kerja. Lepas tu ada juga WhatsApp untuk keluarga. Jadi saya bercadang untuk tidak banyak menggunakan WhatsApp tu untuk komunikasi benda-benda selamat pagi ke, ucap selamat pagi ke tak. Jadi saya mungkin maksimum sekali sehari je untuk kita bagi update benda-benda yang penting supaya kita tidak menyemak kan. Mungkin pada hari-hari yang saya ada konten mengenai prompt gambar ataupun prompt video ataupun prompt yang spesifik, ada yang perlu yang saya tambah, saya akan masuk konteks dia. Lebih kurang selalunya saya akan masukkan saya punya teks tu lebih kurang 10 pagi. Kalau ada anda semua yang dah masuk grup WhatsApp tu dah lama, mungkin nampak dalam pukul 1, dalam pukul 10, pukul 11 pagi tu malah akan nampak saya lah akan bagi daily update. Jadi jangan takut tuan-tuan perempuan, memang saya tidak nak banyak-banyak di grup WhatsApp tu. Saya menghormati WhatsApp tu mungkin ada bercampur kerja pun dah banyak, untuk keluarga lagi. Jadi kita akan masukkan update-update yang penting saja. Tapi kalau tuan-tuan perempuan ada soalan untuk saya, silakan PM saya, tak ada masalah. Kalau kita ada nak perbincangan lanjut, nak tanya soalan ke, ataupun saya ada buat kelas, saya terlupa bagi link. Ada banyak-banyak ni, saya ada tercicir seorang tadi. Tadi alhamdulillah dapat kita serahkan. Okey, untuk sesi malam ini saya rasa dalam banyak-banyak tuan-tuan perempuan pada malam ini, saya mungkin Tuan Marwan saja ada yang kali kedua dah join. Okey, malam ini saya nak tunjuk pada anda semua bukan sekadar AI. Jadi kita duk kata AI ni, sebenarnya AI ni satu kategori yang besar. Tapi dalam AI tu dia ada banyak kategori-kategori yang lain. Ada yang AI yang digunakan untuk mengecam wajah ataupun mengecam gambar. Ada AI yang boleh mengecam data, nombor-nombor, orang untuk kaji cuaca dan sebagainya. Ada yang AI digunakan untuk mesin-mesin, kilang dan sebagainya. Tapi secara spesifiknya, yang AI yang kita nak bincangkan dalam kursus-kursus kita yang banyak ni ialah AI yang kita panggil Large Language Model ataupun LLM. Jadi LLM ni itulah yang orang duk kata ChatGPT, orang kata Gemini, orang kata Kimi, orang kata Claude. Itu semuanya LLM, Large Language Model. Secara mudah dia, Large Language Model ni ialah AI ni dia telah dilatih dengan banyak perkataan-perkataan, buku-buku, tulisan, artikel, dan dia telah mengenal pasti. Kalaulah kita kata nak tulis surat, tuan-tuan dan puan, kita nak tulis surat. Yang pertama, kalau tulis surat rasmi untuk dalam bahasa Malaysia, okey, ada alamat kan. Lepas tu ada alamat penerima, ada alamat pengirim, ada tarikh. Kalau alamat surat kerajaan ada pula nombor rujukan, ada pula tajuk kan. Jadi AI tu telah dilatih, oh ini formatnya. Dan dia boleh dah dilatih juga dengan gaya penulisan. Contohnya, baru-baru ni saya berbincang dengan rakan mengenai AI kan. Ada AI yang telah dilatih dengan gaya penulisan sastrawan negara Usman Awang. Jadi kita boleh minta dia untuk menuliskan semula dengan gaya Usman Awang. Tapi kesastraan Melayu mungkin tidak begitu tepat berbanding daripada kesastraan Inggeris lah. Mungkin kalau nak kata Shakespeare tu mungkin lagi tepat. Okey. AI
LLM kita nak kata AI malam ni AI ni memang sangat canggih. Kalau nak buat type surat, mungkin dalam beberapa saat je kita boleh type surat. Saya pasti saya dah tengok dah data-data tuan-tuan perempuan. Saya penting juga saya tahu sebab kita sukar berinteraksi ni. Saya dah tengok dah ada antara anda daripada pentadbiran, ada dalam bidang pendidikan, ada bidang pengurusan, ada bidang keuangan. Okey, kita sambung semula. Topik kita pada malam ini kita nak bercerita pasal automasi. Kenapa kita nak fokus pada automasi ni? Ini sebab utama kita. Slide pertama saya, dah ramai orang guna AI tapi kerja dia masih tak berkurang. Maksud saya apa? Saya perasan dah ramai dah antara kita ni, dia think bahagian dah mengguna dengan kerap, ada paling banyak dalam kategori tu. Ada juga dalam ramai-ramai orang yang mendaftar tu di dalam peringkat advance. Tapi saya nak tanya anda, anda boleh tanya pada diri sendiri, berapa ramai yang guna AI, guna ChatGPT, guna Gemini, bila dah generate balik tu, anda nak, contohnya nak buat surat, anda copy, lepas tu kena spend pula masa dalam 5-10 minit untuk betulkan balik kan. Oh, ini tak kena, itu tak kena, gaya bahasa tak kena. Itu benda ni, ini yang menjadi penghalang kita sebenarnya. Ramai yang dalam pejabat-pejabat kerajaan, saya dah buat banyak dalam kursus-kursus jawatan kerajaan. Dia dah AI dah buat dah kerangka ataupun template yang dia dah boleh isi. Tapi lama-lama nak isi tu, lama-lama tambah lagi 15 minit, 20 minit daripada kerja tu. Jadi itu bukan automasi yang kita nak sebenarnya. Kalau setiap kali kalau kita buka AI, kita kena type semula apa yang kita nak, itu chatbot biasa je. Baik kita buat template pakai Word, lepas tu isi je. Maksud dia, anda belum lagi mencapai tahap yang penggunaan AI yang kita nak. Jadi ini yang kita nak cuba eliminate dalam kita punya program-program ni. Dalam kalau tuan-tuan perempuan, saya tengok dalam anda punya Google Form tu, ada yang nak buat surat, nak buat laporan, nak buat slide kan. Kita boleh bagi pula AI tu kita punya bahan perasa, perencah. Kalau kita dari sudut, kalau kita nak buat TO ataupun kopi O, kita ada level gula kita kan, ataupun nak susu ke tak nak susu kan, berapa banyak susu yang kita nak letak, berapa banyak gula tu yang kita nak kan. Sama juga untuk AI, dalam bidang penulisan pun kita boleh bagi AI belajar gaya penulisan kita, gaya pemikiran kita. Itu semua bila kita boleh adjustkan. Tapi bila kita guna AI banyak kali, ramai orang menghadapi satu bottleneck ni. Dia beranggapan AI ni dia bantu sikit, dia beranggapan ni ini pasal aku pakai AI free lah ni kan. Ataupun dia dah guna, tengok macam pakai Gemini ni macam tak berapa ngam je, tukar pula ChatGPT. Macam ini macam okey sikit lah. Lepas tu sampai buat satu kerja lagi, dia sampai lagi satu masalah kan. Tak boleh buat lah benda ni, tukar pula lah pakai Claude. Dia rasa macam AI tu tak dapat match dia. Selalunya bukan. Selalunya bukan AI tu yang tak pandai, tapi sebenarnya gaya kita bertanya pada AI tu, dia betul ke tak. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-tuan perempuan, saya nak berkenalkan diri saya dulu. Kita saja lajakkan supaya lebih ramai orang lagi dan saya dapat kenalkan diri saya sekali saja. Nama saya Ahmad Syian Fazli bin Khairi. Saya telah menjadi trainer dalam bidang AI ni mungkin dalam 2-3 tahun ni dengan latar belakang saya dalam teknologi pendidikan. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, kalau penggunaan AI secara spesifiknya LLM ni, dalam bidang pendidikan ni lah yang orang yang paling cepat sekali adapt.
kalau tengok cikgu-cikgu kita kan, bila PKP dia orang lah yang paling cepat sekali yang nak guna Google Meet lah, nak guna Zoom lah buat report ini itu kan. Dia orang paling laju sekali. Jadi alhamdulillahnya saya lah antara orang yang dapat adapt. Tapi pada ChatGPT baru keluar dalam 2022-2023 tu, bahasa Malaysia pun dia tak boleh pakai. Itu yang kita kekangan lah. Tapi begitu pantas sekali ChatGPT dia naik daripada boleh bahasa Inggeris saja, dia boleh cakap bahasa Malaysia dan sekarang dia boleh faham dialek sekali kan. Mungkin kita boleh tengok apa Tuan Mihalfi ataupun apa Tuan Naim boleh ChatGPT boleh cakap lorat Sabah ke? Kan? Boleh try. Okey. Malam ni saya tak nak sumbat anda dengan terlalu banyak. Saya tak nak benda-benda yang complicated, semua tak nak. Saya nak bagi anda satu idea yang besar. Bila kita nak guna AI, kita kena guna AI dengan bersistem. Okey, ini saya nak tunjuk demo saya yang pertama. Saya stop sharing ni dulu. Kita pergi ke Gemini. Boleh saya dapatkan anda punya respons di chatbox. Chatbox boleh tulis di chatbox berapa ramai orang pakai ChatGPT. Boleh type dekat ruangan chat. Sementara saya buka screen sharing. Berapa ramai orang pakai ChatGPT. Puan Maisara pakai ChatGPT. Okey. Lagi tak ada. Okey, Tuan Abdul Naim pun ada. Dan okey, Tuan Muhammad Mihalfi, Puan Natasha pun ada juga. Paling banyaknya pakai ChatGPT lah. Okey. Berapa ramai di sini yang pakai Gemini? Kita tengok. Ada tak pakai Gemini? Ada juga. Puan Arifah, Tuan Mihalfi, Tuan Naim. Okey, ni saya buka saya punya Gemini. Saya nampak ni menegak. Tuan-tuan perempuan nampak menegak ke bintang? Ini saya nak check dulu. Tadi dalam slide tu saya tadi melintang kan? Yang ni menegak ke bintang? Kalau tak sesuai saya nak ubah orientation. Itu je. Kenapa saya tanya. Boleh letak di chat box. Oh, ini menegak. Rasanya lebih bagus saya buat menegak ke melintang ke ataupun indifferent. Tak ada beza. Okay. Oh, tak ada. Okey, tak apalah. Saya rasa saya akan tukar kepada mode melintang supaya mudah kita punya penonton nanti kalau nak tengok di bahagian recording nanti. Okey, kita akan pergi ke saya punya ni. Okey, apa yang saya nak tunjukkan pada anda, Gemini ChatGPT dia lebih kurang macam sama saja. Bila nak pakai ChatGPT ialah bila anda nak buat tanya soalan-soalan seharian. Kalau anda suka AI tu menjawab secara bersahaja, conversational, itu anda pakai ChatGPT. Kalau anda untuk buat bahasa yang formal, meneliti dokumen-dokumen, Gemini lebih baik bagi saya. Dia lagi baik sebab dia telah dilatih dengan banyak dokumen-dokumen kerajaan. Jadi itu yang kita boleh buat. Okey, saya nak tunjuk dengan satu demo yang awal kan. Berapa ramai orang yang buat macam ni. Dia buat AI, dia buka AI, tak kisahlah AI apa kan. Dia buat gini tengok bagaimana saya tulis. Tolong
typekan saya satu surat jemputan penceramah. Okey. Kalau kita duk tanya benda apa soalan yang begini, kalau kita bagi dia prompt dia begini pada ChatGPT ke pada Gemini okey. Ini tengok betul, dia boleh keluarkan pada anda template. Tapi template dia anda kena copy benda ni. Copy ataupun dekat kalau kat Gemini dia boleh buat tekan more ni, export to document. Dia akan create lah dokumen Jadi ramai orang bila dia menggunakan AI dia akan keluar template macam ni, lepas tu dia download lah, lepas tu kena isi satu-satu. Ini cara yang kita nak, kalau boleh yang masuk kelas hari ni kita boleh lupakan benda ni Apa direction yang kita buat direction yang kita buat ialah kita nak lepas ni bila kita nak masukkan kita punya prompt ataupun kita punya soalan, kita bagikan dia sedikit konteks, kita bagi dia maklumat sikit Okay, kita buka Gemini yang baru. Dia akan tidak merujuk lah Okay, bezakan output saya daripada yang ni ini tak kisahlah nak tukar fast ke thinking ke pro tapi untuk yang percuma thinking ni dia sedikit terhad. Mungkin kita dah tanya dalam lebih kurang 20 soalan. Lepas tu dia kata okey tunggu 4 jam, lepas 4 jam baru boleh guna kan. Itu biasalah tu siapa yang pakai ChatGPT percuma siapa yang pakai Gemini dia akan merasai tersebut Okey. Kita cuba ubah sedikit saja Okey. Tolong tulis surat jemputan penceramah kepada Encik Ahmad Shihan. Ceramah kursus jenazah, ceramah menghormati jenazah kan. Sebut AI pula kan, orang suruh jemput saya pula menghormati jenazah 2 jam pada 15 Mei, bayaran 120 per jam. Okey. Saya dari tulislah jabatan ke syarikat saya dari Ayam Goreng Sendirian Berhad, alamat di Puchong. Okey kita tambah sikit tambah sikit prompt ni, tengok beza tak? Beza tak? Kita punya ni tadi. Jangan memberi sedikit konteks, kita akan dapat lebih banyak. Jadi bila edit pun sikit lah Kalau anda pakai ChatGPT dia ada kemampuan pula untuk ingat kita punya nombor telefon, kita punya email, kita punya alamat, kita boleh setkan benda tu. Jadi kita boleh teruskan masuk dekat sini Untuk Gemini yang percuma pun ada Gemini yang percuma ada. Cuma saya demo yang ini, saya demokan menggunakan Gemini yang percuma lah Untuk Gemini yang berbayar, kalau ada antara anda guru yang ada akaun The 5 ke, saya tak pasti, anda kena cek. Selalunya saya dapat komplain diorang block fungsi untuk mengingat perkara-perkara yang lampau. Kadang-kadang antara chat tu pun ada chat pertama chat pertama kita tanya pasal jemputan ceramah. Untuk yang kedua kita untuk buat apa yang lain kan, untuk buat surat yang lain. Antara chat tu pun dia tak benarkan atas aspek keselamatan. Okey. Saya berbalik pada ni dengan sedikit konteks sahaja, kita tambah sedikit konteks, jawapan Gemini ataupun ChatGPT AI kita ni menjadi lebih kaya, lebih rich. Jadi lepas ini anda boleh copy dan paste dan jimat masa lah. Daripada kita nak 2 minit tu,
kalau boleh, paling hujungnya anda boleh terus guna ataupun boleh terus keluarkan jadi PDF saja. Kalau saya tutup sharing ni, kalau saya buat gaya begini lah kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh terus sahaja tanya dalam ruangan chat box, ya, supaya mungkin anda ada takut terlupa, boleh terus share saja. Okey, kita buka sini kembali. Kalau kita buka macam ni, pergi dekat Gemini ni, tekan more, boleh export to docs. Saya nak tunjukkan kepada anda bagaimanakah rupanya. Check. Ni betul lah ni. Dia akan keluar macam ni. Jadi dengan sedikit adjustment saja kita dah dapat satu surat rasmi. Itu baru level 2 lah. Tadi kita tengok pada awal tadi dia tulis prompt gaya begini. Gaya prompt yang pertama tadi, tolong typekan saya satu surat jemputan penceramah. Awal-awal program ramai saya tengok orang buat begitu. Level 2, dia akan keluarkan macam ni kan. Nampak bezanya. Ini kita ada organisasi ke, kelab ke, persatuan ke, banyak AI ni terpaksa teka pada kita. Dan dia punya perenggan tu pun macam Allah hai kan, macam tak kaya langsung. Tak kaya langsung. Okey, kita boleh upkan lagi. Ini yang automation yang kita nak, yang saya nak tunjukkan kepada anda ni. Automation ni kita panggil Google Gems. Kalau kat ChatGPT, nama dia Custom GPT. Kalau Gemini, nama dia Gems. ChatGPT, Custom GPT ni ialah fungsi berbayar dalam ChatGPT. Kalau dalam Gemini, anda boleh dapat Gems ni free. Okey, Gems ni apa Encik Shan kan? Cerita otomasi ni kan. Apa benda sebenarnya? Mesti tuan-tuan perempuan dah nampak dah. Betul ke ni? Betul kan? Yang saya share ni kan, nampak kan? Gemini. Kalau saya shock sendiri pula. Kalau nampak yang berbeza, tolong maklumkan saya sebab saya duk bertukar tab ni, takut tak nampak. Okey, mesti tuan-tuan dan perempuan dah nampak dah. Gems yang paling menyerlah yang kita dalam skrin saya ni ialah Hantu Raya Bidik Mesyuarat. Kenapa dia hantu raya? Sebab dia sangat dia lebih kurang macam ilmu hitam lah. Boleh menyiapkan dokumen kita dalam satu klik saja. Contoh yang spesifik yang saya ambil ialah minit mesyuarat. Okey, ramai antara anda yang tulis dalam sesi lepas pun banyak yang tersangkut ni nak buat minit mesyuarat ni. Jangan risau. Ini boleh buatkan untuk anda. Okey. Gems ni macam mana? Gems ni maksud dia, anda ada satu AI, ada satu intern lah ada satu intern yang buat satu tugasan spesifik untuk anda, ikut spek yang anda nak, ikut gaya bahasa yang anda nak. Kalau anda nak kata gaya bahasa dia guna bahasa istana, dia akan ikutlah bahasa istana. Kalau nak tulis tulisan macam Usman Awang, dia akan ikutlah tulis Usman Awang. Cumanya di saya punya Gemini ni, saya punya Gems ni, saya telah masukkan kalau saya nak bukakan pakai kita bukakan kat sini, boleh tak? Ini ialah, kalau anda kerja kerajaan, inilah rujukan utama dia kan. Perkeliling Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 1991. Macam mana nak tulis minit mesyuarat kan? Benar kan? Sebab dia tulis tahun 91. Okey. Jadi dekat minit mesyuarat ni, apa yang dia kata, ini ialah ini format dia lah. Format dia kena ada apa, ada hantar surat mesyuarat bagaimana selepas mesyuarat, adakah formatnya, laporan maklum balas. Ini format dia. Ada tajuk, minit mesyuarat, bilangan, tahun, masa, tarikh, tempat. Ini saya tak perlu ajar lah tuan-tuan dan puan. Cumanya
kita boleh ajar Gemini Jams ni untuk buat sebiji format macam ni. Hadir siapa? Hadir bersama apa dia? Urus dia apa siapa perutusan lah, poin-poinnya, lepas tu kertas kerja dan sebagainya. Macam mana Gemini yang ini, apa yang saya suapkan pada dia hanyalah nampak cik terima kasih Puan Natasha. Okey, apa yang saya perlu masukkan hanyalah transkrip. Siapa tahu transkrip? Kan, transkrip. Okey, jika anda menggunakan Zoom ataupun Gemini, anda akan dapat rakaman. Bila anda dapat rakaman, anda boleh guna mana-mana online tool yang ada dekat internet untuk dapatkan transkrip. Contoh transkrip yang saya dapat ni, ini saya ambil di YouTube je lah. Saya stop share yang ni. Tunjuk window yang ni. Kan? Ada. Ini saya ambil ni lah ambil daripada YouTube je. Entah Mesyuarat Agung, sekolah mana, koperasi, SMK, Sentosa kan. Memang transkrip dia akan keluar macam ni transkrip dia akan keluar macam ni. Memang tidak tersusun langsung. Apa yang saya boleh buat, inilah part magic dia Saya kembali kepada saya punya Gemini ni. Saya masukkan saja ataupun saya tunjuklah pergi kat add ni, upload file, masuk Mesyuarat Agung ni, tak payah bagi tahu apa. Dia dah tahu dah nak buat apa. Cumanya saya punya hantu gaya ni, saya punya Jams ni, memang saya dah latih, saya tambah pula satu lagi layer arahan, bagi dia kalau maklumat tak cukup, tanya saya maklumat. Tengok macam mana. Okey, ini saya 100% apa yang tuan-tuan perempuan tengok yang Word tadi ni Word tadi. Masukkan, tak ada prompt langsung. Send saja. Jawab pun jawab formal Kalau tak nak dia jawab formal pun tak apa Untuk memastikan minit mesyuarat disediakan mengikut standard PKPA bilangan 2 1991. Siap nombor rujukan pula lagi Saya telah menganalisis. Walau bagaimanapun terdapat maklumat yang penting yang tiada dalam transkrip tersebut. Saya dah bagi transkrip tapi ada yang tak ada dia ada kekosongan ni kan. Okey, dia minta apa? Tarikh, masa, tempat, senarai kehadiran, rujukan minit lepas jadi benda-benda ni kita jawab lah yang ni kita jawab apa, jawablah. Ini saya jawab secara ringkas sajalah. Tarikh mesyuarat hari ni, masa mula dan tamat 9 pagi hingga 12 tengah hari, Zoom. Senarai saya paste. Kalau macam okey lah, tak apalah, kita boleh ambil spend masa 20 saat lagi untuk paste ni, boleh kita paste kemudian bila dah siap tapi kita bolehlah tunjukkan apa ni kita punya, kalau kita nak terus paste pun tak apa. Kemudian apa lagi diminta? Rujukan minit lepas bagi perkara-perkara yang bangkit. Adakah sebarang perkara yang dibangkitkan? Tiada. Okey, kalau tu tiada. Tengok apa keluar dia. Terima kasih. Maklumat tambahan sila lampirkan senarai kehadiran yang telah anda sediakan. Okey dia tak generate pula. Try again. Okey, dia akan hasilkan terus untuk kita. Kalau dia tak keluar boleh try again je kadang-kadang dia biasalah dia tersangkut Okey, terima kasih atas maklumat tambahan. Ini adalah draft merit.
mesyuarat yang disediakan. Nampak. Terus keluarkan sebiji ikut gaya ni lah gaya kita tengok dekat format minit mesyuarat tadi. Pengesahan minit mesyuarat, ada makluman, ada tindakan kan. Macam kerajaan punya. Pembentangan kunci kira-kira Mei 2020. Ini sebab ada dimaklumkan dalam transkrip tu, dia akan ikut je lah sebiji. Cumanya apa yang kita perlu berhati-hati sebab servis yang transkrip yang anda pilih dekat luar sana, kadang-kadang nama orang dia tak tepat. Ini tolong cek nama orang sebelum anda buat lah. Kalau rajin, bukan susah sangat. Hanya tambah satu step saja. Bila kita dah dapat transkrip macam saya tunjuk Word tu tadi, masukkan aja pada Gemini, suruh dia bersihkan sedikit ikut format dan gantikan nama yang betul. Kadang-kadang kita sebut nama bos kita, kan, Anwar Ibrahim. Tiba-tiba dia eja Anwar tu kalau macam Perdana Menteri PMX kita ANWAR. Kalau bos kita kan mungkin dia punya ejaan dia ANUAR macam Anwar Zain kan. Jadi ejaan tu kena check dan dia akan keluar begini Okey. Saya nak sekali lalu kan apa hantu raya ni buat kan. Jadi bila anda pergi ke bahagian ini Gems ni, anda tekan button dia yang ke kanan tu. Untuk yang free dia akan keluar new gem kat sini kan. Ini new gem ni ini format yang lain pula Ini dia lebih kepada macam soalan satu persatu dia akan tanya kita dan kita isi Tapi apa yang saya nak tunjukkan pada anda turun bawah sikit ada new gem. Ada new gem kat sini Jadi dia akan minta lah nama. Nama tu saya letaklah hantu raya tu description dan juga instruction dia. Instruction dia boleh je semudah begini Katakanlah kita tunjukkan katakanlah anda seorang orang macam saya saya buat kelas dan ada 11 orang bersama kita pada malam ni kan. 11 orang nak tanya soalan yang sama. Jadi jenuhlah untuk saya jawab Jadi kalau saya nak katakanlah saya nak hasilkan satu gem satu gem, kata chatbot jawab WhatsApp service. Jadi saya akan pastekan saya punya demo dia begini Anda sebagai chatbot yang menjawab soalan mengenai kursus anjuran satu syarikat latihan bernama EduSpace. Bila saya paste message, awak jawab soalan itu berdasarkan pengetahuan anda mengenai EduSpace. Jika tak jelas, awak mohon maklumat tambahan melalui soalan susulan. Ini sangat simple. Okay, bila kita dah keluar ni, jadi kita ni lah. Saya akan pastekan saya akan tuliskan dekat sini kan. Hai, boleh buat kursus apa? Dia akan jawabkan Jadi untuk yang percuma dia memang dah tahu saya punya latar belakang Jika anda menggunakan Google Workspace untuk delima ataupun syarikat anda ataupun organisasi anda guna Google Workspace, dia tak boleh baca pengalaman anda ataupun chat-chat yang sebelum ni Jadi ini kekangan sikit lah. Dia kata dari sudut keselamatan dia takut terbocor maklumat. Jadi ini adakah anda mencari kursus untuk kegunaan peribadi atau kursus untuk latihan staf syarikat anda? Jadi anda dah ada satu chatbot. Okey, cuba bayangkan saya ada satu, kita akan stop present yang ni. Cuba bayangkan kalau anda guna ChatGPT ataupun Gemini satu-satu.
Kalau kita macam Cik Syan tak payahlah pakai James ni kan, macam panjang je, rumit je kan. Kalau anda buat satu kan, mungkin 1 minit mesyuarat mungkin boleh gagah lagi lah, boleh spend dalam 2-3 jam, 2 jam setengah untuk buat 1 minit mesyuarat tu. Tapi kalau anda ulang 10 kali, tiap-tiap minggu ada mesyuarat dan tiap-tiap minggu mesyuarat tu perlu diminitkan, larat ke tak? Jadi ini soalan yang anda kena tanya pada diri sendirilah. Kan? Katakanlah anda dah kita kerja, lepas tu di luar kerja kita ada masuk persatuan pula ke, kita ada terlibat dengan NGO ataupun terlibat dengan masjid kan, kena pula jadi setiausaha kan. Sempat ke kita nak buat, dah lah nak fikir duduk mesyuarat tu pun, mesyuarat tu dah di luar waktu bekerja kita. Mungkin dia buat petang, buat malam, lepas tu nak luangkan masa untuk minit mesyuarat. Jadi berbaloi ke masa tuan-tuan dan perempuan buat benda-benda ni berulang-ulang. Sekarang anda dah nampak dah, Gemini boleh buat satu benda tu secara automation. Inilah kemuncak automation yang kita nak tunjuk kan. Jadi kalau anda nampak bila kita pakai ChatGPT, kita pakai ChatGPT ni, dia jawapan dia lebih kurang sama je, ataupun dia keluar macam robot, terlalu template, tak ada gaya kita. Sebenarnya kita boleh ajar Gemini tu untuk ikut gaya kita. Kalau macam saya contohnya, bila saya buat teks ucapan contohnya, kalau macam saya suka imitasi gaya macam PMX, dia suka gaya berseluruh. Tapi gaya berseluruh saya berbeza dengan PMX. Jadi saya mungkin ada gaya-gaya seluruh saya masukkan dalam prompt tu. Dalam prompt yang kita kotak tu tadi kan, saya masukkan dalam tu, masukkan gaya berseluruh pada setiap 2-3 minit ataupun pada setiap perenggan ataupun setiap point. No problem. No problem. Anda boleh buat apa saja. Ingat kemuncak kepada kita guna AI ni, nombor 1, anda guna AI tu, anda type soalan, anda suruh dia buat satu benda, terus hilap. Setiap kerja anda. Macam kita punya Gemini yang kedua tu kan. Gemini hantu raya tu ada promptnya yang macam mana dia untuk bagi ikut format PKPA bilangan 2 tu. Cumanya yang saya tunjuk kepada anda ni hanya sedikit sedikit saja. Tapi mungkin ada orang dah tengok saya tunjuk dekat Gemini ni, nampak macam mudah saja kan. Nampak macam ringkas saja saya punya prompt ataupun saya punya arahan kat situ. Mungkin kita nampak untuk tujuan latihan ni, saya tunjuk arahan yang mudah saja. Contohnya saya stop sharing ni, saya akan kembali kepada Gemini kita tadi. Chatbot ni, ini dia boleh jawab dalam gaya yang biasa lah. Ini secara formal saja. Tak nak macam tu. Katakanlah anda ni sebuah syarikat yang menghasilkan tanjak. Anda nak WhatsApp anda menjawab mengikut laras bahasa istana. Boleh, tak ada masalah. Kita pergi saja kat chatbot ni, kita edit. Ini secara ringkas saja. Untuk hantu raya minit mesyuarat ni, dia punya prompt dia lebih tajam, lebih panjang dan tajam. Okey, kita tambah sini sikit, tolong jawab dalam bahasa istana. Melayu. Guna bahasa bunga berkias. Boleh? Dia update je begitu. Dan kita boleh minta dia
bila next program EduSpace? Itu Tengok dia jawab apa. Menjunjung kasih di bawah duli Tuan hamba yang budiman. Ampun beribu-ribu ampun sebab patik harap diampun. Boleh buat begitu Bagi membolehkan patik menilai butir bicara dengan lebih cermat, sudilah kiranya Tuan hamba mencemar duli menyatakan bidang kursus ataupun tajuk latihan. Boleh sampai begitu. Hanya tweak sikit Okey. Sini saya buat satu tawaran kepada anda semua. Siapa yang kat sini yang masih bersama-sama saya, nak saya demokan anda punya situasi kegunaan. Saya dah tengok dalam Google Sheet, Google Form anda, dah banyak dah Ini saya nak pilih satu je paling cepat saya nak demokan pada anda. Ini saya terus tunjuk ni ini memang berbaloi Saya akan tunjukkan macam mana kita bina James anda Kita tengok siapa orang pertama menaip dia punya use case dalam chat box. Saya akan demokan kepada anda. Ada. Ini 9.13, kita akan tunggu 9.14. Kalau tak ada, saya akan buatkan contoh yang paling banyak saya tengok dalam Google Form. Ini saya rugi kalau saya nak tunjuk demo, kalau saya 9.13 kita akan tunjuk 9.14. Okay, masa belum 9.14 lagi, siapa jangan segan, tolong tuliskan anda punya use case. Macam mana kita nak guna James ni masa dah tamat masa dah tamat 9.14 tapi kalau lepas ni, kalau kita ada masa, kita nak tunjuk boleh Okey, kita kembali kepada saya punya. Kalau ada Excel, boleh buat analisis ke? Terima kasih Tuan Yazid. Boleh ada bertanya Kalau ada Excel, buat analisis ke? Okey. Boleh tak Tuan typekan sedikit konteks analisis tu macam mana? Ataupun kalau panjang lah pula type ni, nak unmute dan berkongsi pun boleh Saya bagi satu contoh lah Saya ada berurusan dengan satu agensi yang memberi bantuan keuangan dengan membuat pelbagai program pendidikan lah. Ada program pendidikan untuk bahagian TVET, ada program pendidikan untuk Sasya ini program Sasya. Ada yang berbentuk macam tuition akademik, ada yang berbentuk fardu ain. Ini saya ada 5 saja saya ceritakan anda semua 5 saja. Setiap fardu ain, setiap Sasya, akademik, TVET, semua tu ada lebih daripada 80 program yang dijalankan setahun. Ini baru saya sebut 5 kalau tak salah saya dia ada 8 topik sebenarnya Ada juga kursus untuk keibubapaan kalau ada ibu bapa yang bermasalah Okey, dia ada 8 kategori. Setiap program tu ada 80 dan mungkin ke bawah lah mungkin saya terletak terlalu tinggi. 80 program. 8 dah berapa dah? Beratus program dijalankan dalam masa 1 tahun. Sempat ke diorang untuk analisis laporan-laporan. Tapi sebab orang macam saya terpaksa hantar laporan pada diorang bersama-sama invoice untuk buat tuntutan bayaran. Jadi sempat ke diorang nak melihat sekurang-kurangnya 600
laporan setiap tahun. Jadi kita boleh jadikan kita punya Gemini ni, secara spesifiknya Gemini Gems ni, kita boleh bagi dia, kalau kita ada laporan-laporan, minta dia check jika ada ke apa diskrepensi. Dalam bahasa Melayu dia tak terlintas diskrepensi, ataupun ada benda-benda loophole, ataupun ada benda yang macam tak kena, kita boleh minta Gemini Gems ni untuk tengokkan untuk kita. Bagi yang soalan spesifik untuk Tuan tadi, untuk analisis data untuk graf ke ataupun populasi, okey, boleh boleh. Kalau berulang-ulang kali, Cik Aziz boleh selesaikan gunakan Gemini Gems ni. Saya ada data olok-olok. Izinkan saya 2 minit untuk cari data tu. Saya nak tunjuk dulu bagaimana datanya kepada anda. Okey. Ini contoh data. Sebenarnya kalau kita nak buat latihan, kita boleh minta AI untuk hasilkan kita punya data olok-olok untuk test. Okey, kita ada persatuan, ini berapa line? 100 line, sebab saya minta 100. Ini ada negeri, kategori, nama pengurusi, aktif, tak aktif. Okey, ini saya download dulu sebab yang ni dalam akaun saya yang lain. Yang paling eloknya kalau anda berinteraksi dengan data, kita download dalam CSV. Okey, baik. Kita kembali kepada kita punya Gems ni. Katakanlah anda menerima banyak Excel, banyak CSV mengenai data ni kan. Macam mana? Okey, kita boleh saja, dia ada 2 approach tuan. Saya boleh tunjukkan anda 2 approach. Approach yang pertama, kita hasilkan Gems sebagai checker. Dia penyemak. Jadi bila kita ada dapat Excel yang baru, masukkan. Masukkan pun boleh. Okey, menjawab soalan kalau banyak worksheet boleh ke tak boleh. Limit kepada AI ni satu benda je tuan. Okey, bila AI ni berinteraksi, bila kita tanya soalan, kita menggunakan satu mata wang nama dia token. Lebih banyak soalan kita, lebih banyak kita bertanya pada dia, dia akan menggunakan banyak token. Dalam akaun yang percuma, tak kisahlah Gemini ke, tak kisahlah ChatGPT ke, dalam akaun yang percuma, token tu terhad. Kalau kita pakai yang berbayar, token dia lebih banyak. Jadi lebih besar dokumen tuan analisis, mungkin worksheetnya lebih daripada 10, datanya mungkin sampai beribu line kan, beribu line dan kolom kan. Saya cadangkan untuk ambil yang berbayar. Sebab apa okey, saya bagi tahu komplikasi dia. Bila kita pakai yang percuma ni, dia buat separuh saja. Okey, katakanlah kita ada satu dokumen saya ambil phone saya. AI yang percuma, apa dia buat? Dia baca tahap ni dan bawah aja. Itu apa yang AI buat. Kalau yang berbayar, dia akan lebih tara. Dan jika cadangan untuk lebih tinggi lagi, saya juga telah menggunakan fungsi ini. Fungsi yang lebih tinggi yang memerlukan tuan ada pengalaman coding sikit lah tapi sangat sikit saya pun walaupun tak ada latar belakang coding, saya boleh follow. Nama dia API. Maksud dia AI tu sendiri boleh terus berinteraksi dengan tuan punya worksheet tu, tuan punya Excel ataupun CSV terus dalam komputer. Yang tu akan mendapat jawapan yang lebih baik. API Yang bagusnya API ni, kita bukan bayar dia macam per bulan.
Kalau macam ChatGPT, macam Gemini ni kita bayar 100 bulan. Tak untuk API ni dia macam kita top up zaman dulu-dulu. Kita top up RM10. Tapi ni bukan ringgit lah, $10. Di $10 tu berdasarkan berapa rumit kita punya file kita nak analisis tu, banyak tu je kita bayar. Dan selalunya tarikh luput dia, kita isi $10 tu, kalau tak habis pakai, boleh carry over tahun depan. Ada juga alternatif yang lain. Kalau yang saya pernah cuba personally, ada 3. First, saya cuba Gemini API. Yang tu cantik, cantik nak buat analisis. Yang kedua, ChatGPT. Yang baru-baru ni ada syarikat AI daripada Malaysia, nama dia Ilmu Labs. Dia menggunakan ada juga tawarkan API juga, serendah RM25 sebulan. Untuk ilmu chat tu, untuk syarikat AI Malaysia tu, dia menawarkan API bulanan. Kalau Gemini dan ChatGPT, selagi kita tak habis bayar untuk sistem top up tu, kita tak habislah benda ni. Okey, mari kita balik kepada use case tuan tadi. Okey, ini use case yang pertama yang saya cadangkan. Ini sebagai checker. Jadi maksudnya bila ada jam ni, kita masuk je Excel yang baru, dia akan tolong semak untuk kita. Database checker. Ini tajuk je lah. Ini secara ringkas saja. Saya akan upload file Excel pada awak sebagai seorang pakar audit, semak dapatkan maklumat penting dari file tersebut. Tapi yang ni sebabkan kita nak buat bagi dia task yang berulang, kita dah tahulah yang masa kita nak analisis file Excel tu kita nak apa. Contohnya negeri paling kalau macam database saya ni, nama pengurusi dia semua, ahli berdaftar dan dana tahunan. Bila kita dah dapat dah ni, negeri paling banyak dana tahunan. Negeri paling banyak ahli. Cukup 2 yang tu. Kita nak buat contoh. Okey, saya akan file pada anda, dia akan tolong check. Ini use case yang pertama. Jadi bila kita ada database checker ni, masuklah apa-apa kita punya file, tak payah nak type kita punya prompt, hantar saja. Dan dia akan buatkanlah ikut apa yang kita nak. Kadang-kadang kita nak tengok ni kan, kita nak cari pattern memang pening. Ada banyak tab, ada banyak sheets kan, ada banyak sheets. Analisis berdasarkan analisis anda berikan, okey, negeri tertinggi dan jumlah ahli berdaftar. Ringkasan penemuan, negeri dengan dana tahunan paling banyak ialah Perak, dan negeri yang paling banyak. Okey, nampak tak ini saya telah menunjukkan anda satu contoh yang kita kata ini contoh yang kerap berlaku. Nampak tak saya punya prompt tadi? Sangat ringkas. AI ni memang orang yang paling lurus bendul. Saya akan upload file Excel pada awak. Sebagai seorang pakar audit, dapatkan maklumat penting daripada file tersebut. Negeri yang paling banyak, negeri yang paling banyak ahli. Jadi dia pun jawablah, negeri paling banyak tahunan apa? Data tahunan, mana tadi? Database checker. Dia akan terus bagi Perak. Biasanya kita nak kan, bagilah dia punya figure sekali, kenapa nak jawab macam tu? Ini kelemahan kita. Ini kelemahan prompt kita. Dia akan, AI ni dia bukannya tidak cerdik.
Cumanya kita punya soalan mestilah tepat. Ini masalah yang paling kerap berlaku. Sebab itulah kita punya hasil ChatGPT ke Gemini ke lebih kurang begitu saja. Jadi ini kita bagi contoh paling ni lah, contoh paling mudah. Dia akan jawab sebiji apa yang kita minta. Salah saya lah kan. Saya kan. Sepatutnya bagilah figure sekali. Jadi tambahlah. Tambah sekali. Berikan angkanya sekali. Jadi kita update. Bila kita update ni jangan kita pergi patah balik kepada soalan kita tadi. Kita buat chat baru. Chat baru, upload balik, copy tugasan. Sekejap saja. Lepas tu hantar. Kita tengok apa beza dia. Dengan tambah satu line saja, anda tak perlu nak type berulang-ulang kali. Kita keluarkan. Bagi tuan-tuan dan perempuan, jika anda suka buat kerja malam, ini ialah satu kelemahan bila kita buat kerja malam, lebih-lebih lagi kita pakai AI. Bila kita di Malaysia, waktu Malaysia malam, pada ketika itu Eropah dan Amerika sedang berjaga tengah waktu siang. Dan diorang ni tengah waktu Jumaat, tengah hari Jumaat, mungkin pasaran saham nak tutup. Jadi dia punya janaan jawapan dia lebih-lebih lagi akaun percuma ni dia akan lambat. Kalau anda nak generate gambar dia akan lambat. Kalau dia lambat, terlalu lambat, kita akan refresh, kita tengok bagaimana nasib kita. Sebab line ni sebenarnya tidak begitu banyak. Bismillah. Okey. Dengan tambah satu line saja, cantik dia akan keluar figurnya sekali. Kan? Berbeza cara kita tanya soalan akan berbeza. Okey, itu untuk use case yang pertama, itu sebagai checker. Yang kedua, anda boleh createkan satu gems untuk berdialog dengan anda. Ini bagaimana ni kan? Anda ada satu sumber rujukan, tak semestinya Excel sebab saya tengah bercerita pasal contoh Encik Yazid, kita bercerita pasal Excel. Kalau anda ada satu dokumen, contohnya SOP, anda ada dokumen internal, kita boleh letakkan dia di bahagian di bahagian bawah tu, di bahagian knowledge ni. Okey. Kita boleh bagi dia, kita bersembang dengan dokumen tersebut. Apa yang kita buat? Kita upload dokumen ni. Dan kita bagi instruction semudah alam. Just answer whatever question about this document. Ni kita bagi tajuk. Tajuk dia wajib lah. Ask me anything. Save. Jadi dia akan jawab soalan mengenai dokumen tu sahaja. Dokumen tu sahaja. Okey, jadi kita nak apa ni kan? Apa data ni? Bolehlah kan? Kita pun tak apa tahu sangat. Apa data ni? Kita boleh minta dia tanya. Data ini merupakan rekod maklumat 100 buah persatuan ataupun pertubuhan. Jadi boleh tengok berapa banyak persatuan kategori teknologi. Terdapat 17 buah persatuan di bawah teknologi dalam data tersebut. Kalau kita cek balik betul ke tak? Teknologi. Betul ada 17.
Jadi ini antara dua use case yang kita boleh buat menggunakan Gemini. Kalau banyak worksheet boleh betul-betul. Sejauh mana ketepatan Gemini untuk mencatat minit mesyuarat tuan? Lagi-lagi kalau bahasa Melayu. Gemini tidak mencatat minit mesyuarat Tuan Osman. Dia boleh menganalisis minit mesyuarat. Okey, dia punya workflow dia begini. Kalau kita sedang mesyuarat, kita ada transkrip. Kita hasilkan transkrip. Transkrip ni macam mana? Kalau kita buat dekat Zoom atau Google Meet, tak apalah sebab benda tu dah direkod dan kita boleh terus extract saja daripada recording tersebut. Cumanya bila kita tak ada recording tersebut, jadi kita boleh guna mana-mana free service untuk transkripkan daripada rakaman tu, daripada MP3. Kita rekod lah pakai phone ke apa ke, dan kita boleh minta Gemini buatkan. Tadi saya ada demo kan pada awal tadi, macam mana kita nak buat minit mesyuarat menggunakan Gemini. Nanti boleh tengok recording semula. Okey, saya bagi satu tips lah. Mungkin nanti akan ramai yang lebih kecewa mengenai minit mesyuarat ni. Mungkin kita tak ada satu tool rakaman yang canggih untuk merekod kita minit mesyuarat. Tak apa, kita boleh dapat dengan mudah. Saya nak tunjuk pada anda laman ni. Ini tool ni percuma saja. Apa lain, apa tak bukan, iaitu Google Docs. Okey, dekat Google Docs ni dia ada satu benda yang lebih kurang menghampiri sihir. Pergi dekat blank dokumen, buka saja apa-apa dokumen yang baru. Kita pergi dekat voice typing. Tools, voice typing. Dekat voice typing ni, kita boleh menjana tulisan secara live berdasarkan mikrofon saya. Saya tukar English kepada Malay. SSN ke dekat atas. Bahasa Melayu. Yang ni diletak bahasa pula. Mana tahu kat B kan. Okey. Tekan saja start voice typing ni. Tekan je. Lepas tu dia akan ada keluar satu permintaan, kata boleh tak nak guna mikrofon. Tekan je allow. Jadi sebut je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin saya dah tengah guna mikrofon ni time untuk Google Meet ni. Kalau saya padamkan mic ni, tak dapat sebab dia sedang clash dengan saya punya Google Meet tu. Kalau saya buka tab lain, saya nak tunjuk juga betapa dahsyatnya. Saya tak puas hati, saya akan tunjuk juga kalau boleh. Ni saya test dulu sebelum saya tukar. Hello. Hello, test 1, 2, hello. Tak boleh. Tak boleh. Saya dah buka ke browser yang lain. Tak boleh. Tapi insyaAllah nanti boleh saya sediakan satu saya buat satu video ringkas untuk memperkenalkan benda ni. Okey, kita batah balik kepada kita punya slide ni tadi. Okey. Ini kita nak patah balik kepada automasi kita tadi lah. Dulu kita beranggapan
kalau kita nak pakai AI ni, kita hanya tanya saja, tapi tuan-tuan dan puan-puan tolong ingat ni, AI tak boleh baca fikiran anda. Dia boleh ekstrak maklumat daripada perbualan kita yang lepas, tapi untuk penggunaan-penggunaan yang berulang-ulang kali, mestilah kita macam rasa tertekan lah, kita nak ajar dia banyak-banyak kali kan. Apa yang paling penting di hujung sekali bila tuan-tuan menggunakan AI, kemuncaknya ialah bila anda guna AI tu, dia terus keluar output seperti mana yang kita nak. Kalau kita nak kata nak keluarkan slide berapa banyak slide, berapa panjang dia punya slide, nak guna perkataan-perkataan, nak banyak perkataan ke, nak sikit perkataan, nak guna perkataan yang mudah digunakan oleh orang awam, nak guna perkataan saintifik saja ke, sebab kita nak bentangkan kepada profesor-profesor dan sebagainya, kita boleh minta dia buat benda tu. Kita kena ada satu gaya fikiran. Kita kena ada satu gaya fikiran untuk kita dapatkan satu output yang konsisten lah kan. Jadi kita nak di hujung dia begitu, kita terus generate dan boleh terus guna. Bila kita boleh terus guna, itulah saya maksudkan kemahiran tu. Jadi kalau anda rasa, aku pakai ChatGPT, jadi aku macam okey je output dia, macam tak ada apa masalah pun. So insyaAllah macam tak ada apalah masalah. Cuma bila di peringkat-peringkat yang lebih tinggi, anda dah buat benda banyak-banyak kali dan benda tu kata, setiap kali pula lah aku nak kena adjust output dia, nak ini, nak itu. Lama kadang-kadang untuk ChatGPT yang percuma terlebihnya kan, bila kita dah tanya satu soalan, lepas tu kat bawah tu berubah pula jawapan dia. Kalau kita dah atas tadi kita minta bahasa Melayu formal, lepas tu tiba-tiba ada tergelincir sikit, ada beberapa istilah yang tak berpatutan kan. Itu yang kita nak elakkan tu. Jadi kita punya James ni tadi, AI yang dah faham kita punya gaya kerja kita. Jadi itu yang saya nak tunjukkan kepada anda. Jadi dalam banyak-banyak kita punya perbincangan kat sini, nampak macam Gemini ni macam senang, James ni nampak macam senang lah, aku boleh buat ni kan. Kalau anda rasa anda boleh buat, boleh teruskan. James ni memang sangat boleh membantu, lebih-lebih lagi anda buat benda yang berulang-ulang. Tapi saya tak nak anda setakat boleh guna tool saja. Interface tu mungkin berubah, gaya presentation dia boleh berubah. Tapi apa yang paling penting untuk anda kuasai, lebih-lebih lagi kalau nak buat satu Gemini Gems ataupun custom GPT yang hasil dia konsisten, kita kena ada satu teknik nama dia prompt engineering. Anda punya prompt engineering tu mestilah kukuh. Kalau macam saya sendiri, saya personally, saya memang dah ada satu dokumen yang ada senarai prompt yang dah ikut saya punya perencah sendiri. Jadi bila saya buat proposal, ada orang minta saya untuk buat kursus, contohnya di tempat dia, saya nak buat team building ke, ataupun kursus mandi jenazah contohnya, saya dah ada format dia. Format dia mungkin ada tajuk, tarikh, berapa jam, nama penceramah. Lepas tu objektif, metodologi, kemudian ada atur cara dan juga ringkasan modul. Itu saya punya format. Jadi saya boleh arahkan Gemini itu, saya bubuh saja beberapa prompt dan dia akan terus keluarkan ikut menepati apa yang saya nak lah. Jadi nak dapat benda yang macam saya tu, dia ada satu langkah lagi yang saya sebut prompt engineering tu lah. Dalam prompt engineering ni dia ada beberapa framework lah. Yang tadi mungkin saya ada bagi tunjuk anda sedikit sahaja kepada prompt tersebut. Mungkin saya ada tunjukkan sebagai seorang pakar audit. Tadi saya sebut tadi kan, sebagai pakar audit. Itu sebenarnya bila kita ada sebut keyword tu,
saya seorang pakar audit, sebagai seorang accountant, sebagai seorang ahli kimia, sebagai guru. Itu dengan satu line tu saja dia dah linekan kita punya Gemini ChatGPT. Oh, orang ni dia nak aku berfikir ikut orang tu. Jadi itu kita panggil role lah, kita bagi peranan kepada kita punya AI tu. Untuk yang luar juga okey juga kalau kita tak nak pakai gems tu semua, nak pakai luar guna gaya tu pun tak apa. Untuk mendapatkan benda ni, ini kita nak tunjuk pada anda satu tawaran saya lah ya. Okey. Kalau kita nak dapat hasil yang konsisten, macam contohnya yang antara banyak-banyak demo yang saya tunjukkan pada tadi ialah demo mengenai minit mesyuarat tadi kan. Dia punya dah ikut 100% format kerajaan. Jadi itu bergantung macam mana kita nak keluar format kerajaan yang tepat tu, laras bahasanya betul, formatting yang betul, dia 100% bergantung kepada kita punya prompt. Jadi benda yang paling penting sekali untuk anda bawa, tak kisahlah pakai ChatGPT percuma ke, Gemini yang percuma ke, kalau prompt anda betul, prompt anda tepat, ingredient dia cukup, jadi jawapan dia akan cantik macam saya punya Gemini buat minit mesyuarat tu tadi kan. Kalau kita nak kata, kalau kita nak buat rendang contohnya, dia tidak lengkap kalau tak ada serai ataupun lengkuas kan. Tapi ada juga orang buat rendang tanpa serai dan lengkuas. Bila kita rasa rendang yang tak ada serai dan lengkuas tu, rasa dia lain. Jadi inilah dia kan, bila kita nak buat kerja, kita nak buat tapi tanpa prompt yang betul, jadi dapatlah kita punya output tu macam yang awal tadi yang kita tanya pasal tolong buat surat jemputan ceramah tu kan. Jadi kita akan dapat satu jawapan yang generik ataupun tak menepati langsung. Baik aku buat sendiri je kan. Sebenarnya kalau anda rasa baik aku buat sendiri tu, maksud dia prompt anda belum lagi sharp, belum lagi tepat, belum bagi ingredient dia yang betul. Jadi tawaran saya ialah ini kita akan buat satu sesi ni. Sesi kita akan belajar buat prompt betul. Yang ni bukan sesi saya berceramah seorang. Yang ini kita akan berdebat, bukanlah berdebat, kita akan conversation. Kita akan bawa anda, saya akan tunjuk kepada anda 5 framework yang praktikal. 5 framework praktikal tu mungkin anda akan nampak beberapa contoh. Lepas tu kita akan buat anda custom prompt sendiri untuk buat kerja anda. Dan bila anda ada custom prompt sendiri, prompt template tu, anda nak guna dalam Gemini yang percuma pun boleh. Anda nak masuk dalam Gems, apatah lagi boleh. Lagi kemaslah anda punya kerja tersebut. Jadi bila macam anda tengok saya hari ni, mungkin banyak saya saja yang bercakap. Dalam sesi ini, yang pertama sekali kita akan senaraikan dulu top 5 pekerjaan apa yang paling kerap anda buat. Contohnya anda buat slide, anda buat laporan, anda kena buat apa-apa lagi kan. Jadi kita akan senaraikan 5 tu dulu dan saya akan tengok dulu bagaimana anda tulis prompt anda. Kemudian kita akan perkenalkan 5 prompt framework tu, 5 prompt framework yang praktikal. Kemudian anda boleh, kita akan sama-sama bina. Di akhir sekali anda dapat prompt anda boleh terus masukkan dalam dalam anda punya AI tu. Kalau anda rasa selama ini anda buat kerja, lepas tu dah kena ambil masa pula, tambah lagi setengah jam, ambil masa lagi sejam untuk betulkan hasil AI. Jadi inilah program untuk anda. Jadi program yang ini kita akan jalankan insya-Allah 1 Mei ni bersempena pula dengan hari bekerja yang kita buat yang ni 8 hingga 11 malam. Yang ini yang ini kalau macam sebelum-sebelum ini
Macam kursus kita hari ni kita mungkin ramai mungkin ramai, tapi saya nak terhad kalau boleh kita nak kurang daripada 40 orang. Sebab saya akan tengok prompt satu-satu, saya akan komen satu-satu dan kita akan output kita akan test output Kalau anda ada ChatGPT yang berbayar, Gemini yang berbayar, apatah lagi anda akan terasalah perubahan bila anda buat prompt ikut structure tu Saya sendiri macam saya sebut tadi, saya memang ada satu dokumen yang bantu saya simpan semua prompt-prompt saya. Kalau nak kata prompt saya ni banyak. Prompt satu tadi saya dah dedahkan, saya prompt untuk buat kertas kerja. Satu prompt untuk buat posting, copywriting, semuanya kita boleh templatekan. Kita kenal pasti, kalau dalam program ini kita akan kenal pasti apa keperluan anda. Kemudian saya akan bagi tahu macam mana kita nak customkan supaya prompt tu sebenarnya tak perlu panjang Kalau macam saya tunjuk tadi, ada yang ringkas tapi jawapan dia sangat singkat Jawapan dia kadang-kadang tak mendapati apa kita punya cita rasa. Tapi on average satu prompt yang baik itu dia akan jadi setengah page ataupun satu page Satu kali je kita tulis prompt ni, tapi lepas ni kita dah masuk pada Gemini, baru kita akan dapat ulang-ulang lah kerja tu Saya dedahkan lah kalau saya boleh tukar saya punya akaun yang berbayar. Ini saya punya Gem. Masing-masing dia ada custom prompt sendiri. Jadi setiap perkataan, kalau nak buat infografik dengan saya punya DNA, macam saya kata tadi, kalau ucapan saya suka macam ada mengusik sikit, ada melawak sikit, jadi dia akan masuk benda tu, skrip, semuanya kita boleh buat kita boleh customkan Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, jika anda berminat, insya-Allah kita akan buka pendaftaran bermula malam ini. Bagi siapa yang dah ada dalam grup WhatsApp, memang dah nampak dah iklan ni sepanjang minggu ini Jadi ada je link dekat WhatsApp ataupun saya pastekan kita punya link pendaftaran di bawah ni Ini kita punya link pendaftaran. Kita akan tengoklah kita akan cuba tutup kita punya sesi pendaftaran sebelum jam 5 petang hari Jumaat 1 Mei 2026. Jadi siapa yang rasa tersangkut lagi dengan anda punya prompt, kalau nak dapat macam power macam saya punya Gemini, macam mana nak buat minit mesyuarat secara minit mesyuarat ikut 100% ikut gaya kerajaan, boleh join anda kita punya sesi tersebut Jadi sekarang kita ada berbaki 10 minit lagi. Saya buka pada tuan-tuan perempuan jika ada soalan yang spesifik mengenai kerja anda, tak semestinya berkaitan dengan apa yang kita bincang hari ini. Boleh je yang lain-lain. Kalau segan kalau tak segan boleh unmute mikrofon. Kalau segan boleh type saja Untuk designing boleh juga ke, contoh baju ke Okey. Untuk designing Tuan Mukrim kita punya AI ni ada beberapa jenis lah. Selalunya kita panggil AI image generator Yang biasa kita pakai, yang selalu orang ada tu di ChatGPT pun ada Tapi bila kita dah tanya 4-5 gambar, dia akan malas nak menjawab Untuk Gemini ada juga tapi benchmark yang paling ramai orang guna
iaitu Gemini. Gemini untuk menghasilkan. Tapi bukan kita design terus design baju. Kita akan design artwork pada baju tu. Itu kita punya kegunaan untuk AI lah. Kalau kita dah ada design baju tu, kita nak buat mock up pula, dia ada satu AI yang lain. AI tu nama dia Recraft. Dan insyaAllah saya akan sediakan video tu dalam bulan 5 ni memang saya rancang. Kalau bagi siapa yang perasan saya punya format video, hari Isnin ialah mengenai AI use case. Hari Selasa ialah mengenai AI tools. Jadi AI tools, kalau nak tengok pelbagai AI tools, tolong nantikan video-video saya pada 9 malam hari Selasa. Hari Rabu ialah mengenai automation. Tapi untuk bulan 5 ni kita tukar sedikit format automation. Kita nak up lagi. Kalau macam tadi yang dah tengok dah itu automation, ada lagi yang lagi up untuk buat satu up lagi. Saya bagi gambaran. Tadi saya cerita pasal ada satu agensi yang buat 600 program setahun tu kan. Jadi maksud dia kalau kita pakai Gemini Gems ataupun custom GPT tu, kita kena ambil lah orang upload ataupun orang attach dokumen laporan tu pada email. Kita kena download, masuk dekat Gems, jalankan kita punya Gems tu. Lepas tu barulah kita jumpa output, mungkin ada kepincangan ke, salah guna kuasa ke dan sebagainya. Barulah kita query balik. Ini tak ada satu app lagi kita panggil AI Workflow Automation. Siri kita terbaru lah Maksud automation tu, anda dapat je laporan tu dekat email, AI akan baca attachment pada email anda, keluarkan output tu dia akan dapat dalam kita nak keluarkan dalam bentuk email pada kita sendiri pun boleh, nak keluar kepada tool-tool productivity lain pun boleh, untuk contohnya Slack ke, Monday ke, Asana ke pun boleh. Kemudian ada kita akan dapat input daripada AI tu, baru kita boleh tulis buat cadangan. Nak reply dulu pun boleh, kata okey terima kasih kami telah menerima dan kita akan semak pun boleh. Tu pun boleh juga. Jadi kita punya automation dia, kita akan lebih pada tu. Itu Rabu. Khamis kita akan cerita pasal Canva. Jumaat kita akan cerita pasal gambar, image generation. Sabtu kita akan mengenai video generation. Kalau nak tengok Recraft tu, tolong tengok pada hari Selasa insya-Allah. Designing pun boleh juga tapi dia tidak terus designing setakat ini, dia tidak sampai seperti mana orang boleh design vektor. Tapi tool Recraft tu boleh design untuk menjadi vektor. Boleh cuba. Nanti kita akan buatlah satu sesi percuma ke, kita akan explore apa tu Recraft kan. Menarik juga tu. Tuan Yazid bertanya, nak convert dokumen ke PowerPoint tapi ada table of content. Nak convert dokumen ke PowerPoint tapi ada table of content. Maksudnya table of content tu ada PowerPoint, pada PowerPoint ni tuan. Ataupun dalam dokumen tu ada table dan kita tak nak PowerPoint tu ada table. Boleh tuan perincikan soalan? Tuan Osman, terima kasih banyak tuan. Saya undur diri dulu. Okey, terima kasih. Mungkin dia dah keluar. Tuan-tuan rugi kalau tidak bertanya dalam sesi percuma. Pada minggu lepas ada orang bertanya bagaimana untuk menghasilkan slide PowerPoint, dan saya dah tunjuk dah beberapa okey, table of contents dalam Microsoft Word, then nak buat slide berdasarkan kita punya table of content boleh saja kita nak convert ke PowerPoint dia bukanlah terus kepada PowerPoint jika anda, kita buka kat CD dulu.
Google Gemini. Saya mencari satu, okeylah, nak cari contoh on the go macam susah. Kita cari akta boleh, akta kan. Kita tengok akta mungkin susah susah sikit. Akta buruh. Jadi saya download dulu. Akta kerja. Akta kerja 1955. Okay, saya share kat tab ni dulu. Ni saya ada akta. Lepas tu dia ada ruangan begini kan. Ni contohnya begini kan. Ada contract of service apa semua kan. Katakanlah kita nak bahagian ni je, yang preliminary contract of service, payment of wages, deduction of wages ni kan. Okay, ini saya dah downloadkan akta buruh ni. Pergi kat Gemini kita ni. Okay, dekat Gemini ni dia dekat function percuma, dia ada pergi kat tools, pergi dekat canvas. Canvas ni ialah kalau kita chat yang biasa, dia akan keluar chat satu-satu lah macam kita pakai WhatsApp kan. Untuk canvas ni, kita boleh olah pula lagi. Tengah-tengah jawapan Gemini tu, kita boleh masukkan apa pula, nak minta expand ke apa semua. Oh, minta maaf, dekat atas buruh lagi Cik baik, tuan bagi tahu kita tukar, okey, saya patah balik kita pergi kat tools ni, pergi dekat canvas. Canvas Jadi canvas ni macam saya sebut tadi, dia boleh dalam jawapan Gemini tu, kita boleh minta dia expand lagi ataupun kita nak bagi dia ringkaskan lagi Okey. Kita upload file akta kerja kita ni. Jadi kita minta lah saya nak bentangkan sesi pengenalan akta buruh kepada warga Bangladesh. Saya nak sesi 1 jam sahaja. Tapi outline saya nak ikut dia punya label arrangements of section dalam akta tu dia tulis arrangements of section untuk table of contents ikut arrangement of sections akta. Ini secara conversational kalau anda nak dapat satu jawapan yang lebih ni, lagilah ni kita kena guna prompt yang lebih mendalam. Okey, rangka perbincangan, kenali hak anda. Pekerja warga Bangladesh di Malaysia. Pendahuluan. Ni apa? Pendahuluan part 1 preliminary. Betul tak kita tengok? Preliminary Part 2 contract of service. Atas balik sini. Part 2 contract of service 10 minit. Section 6 dan 7. Pembayaran gaji. Part 3 part 4 payment of wages. Dia minta begitu. Boleh je begitu Okey. Dah guna kita punya canvas ni, dia ada ruangan tulis kat create ni. Create ni dia ada boleh macam-macam boleh pergi web page, boleh minta infografik dan sebagainya Tapi kalau kita pergi dekat Gemini yang berbayar, ini saya tunjuk anda Gemini yang berbayar. Saya tukar tab ni. Paste prompt yang sama.
pergi ke Canvas dan upload file kita. Yang ni bolehlah kita tekan thinking sikit kan. Apa beza dia, kita nak tunjuk beza dia. Okay, kita bagi dia masa dulu. Sambil tu kita tengok Gemini yang percuma ni. Pergi Gemini yang percuma ni, anda boleh tekan, nak buat web page pun boleh. Jadi dia akan hasilkan web page untuk anda. Kalau macam nak interaktif, sambil-sambil pekerja Bangladesh nak tengok nak naik bas, boleh kita selak-selakkan, tengok apa akta apa yang patut. Jadi dia akan buatkan untuk kita, dekat bahagian kanan ni dia akan berubah. Ini dia akan perlukan masa sedikit lah sebab nak buat website ni dia akan ada coding dia dan dia akan buat coding sendiri. Okey, mari kita tengok dekat tab Gemini yang berbayar. Jadi nampak macam lebih kurang sama saja, tapi untuk kalau di Gemini yang berbayar ni saya pakai yang thinking, dia akan lebih ni sikit lah. Dekat sini tekan create, dia akan keluar yang sama juga. Saya sebenarnya saya terlupa tambah ni. Nampak ini tengah buat ni. Buatkan slide. Kalau nak buatkan slide pun boleh. Dia akan terus keluarkan slide. Malahan slide yang anda tengok, tengok ini pun sebenarnya saya buat menggunakan Gemini juga. Jadi kita minta rangka pembentangan saja kan. Jadi kita nak buat slide. Dia kena ambil masa sedikit. Okey, baik. Sambil kita tunggu-tunggu tu, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa soalan, saya buka ruang. Tengok ini dia tengah buat slide. Kalau ada apa-apa soalan lagi, saya buka ruang. Dan jika tuan-tuan puan-puan rasa macam kalau kita macam sangkut juga lagi, dan nak dapat juga output yang power macam saya punya Gemini Gems tadi, saya jemput anda untuk sertai saya pada 1 Mei untuk belajar prompt yang lebih power dan kita akan terus spesifik buat untuk kerja anda. Untuk kerja anda, kita tak adalah saya nak slide tak ada. Mungkin slide dia 5 line je. 5 line untuk tunjukkan ke-5 framework tu. Yang lain kita akan banner anda punya custom prompt sendiri. Kita akan buat bersama-sama di platform Google Docs. Saya bagi link, anda akan masuk, apa yang anda tulis kat situ semuanya saya nampak. Tuan, kalau ChatGPT guna kaedah Canvas juga ke? Kalau ini masalah ChatGPT. ChatGPT dia punya Canvas dia boleh adjust dekat bawah-bawah tu. Dia boleh adjust juga, tapi dia tak ada function untuk buat slide begini. Malahan kalau kita minta dia, okay, please export in PowerPoint. Dia keluar slide kosong je lah. Slide kosong je. Dia tak ada dekorasi macam ini. Ini macam ngam lah juga kan. Permulaan. Begini kan. Ni gambar ni memanglah tak ada. Tapi bila kemudian kita masuk ke export to slide, tapi ini untuk Gemini yang berbayar je. Untuk Gemini yang percuma saya tak pasti, saya rasa tak ada. Kalau untuk yang berbayar percuma ni, dia akan boleh buat website macam ni. Gitu.